Guys, hari ini Abah Itu nak bawa korang makan di sebuah restoran 15 tahun berpengalaman dalam menyediakan masakan Malay Indo cuisine. Kedai ini bermula di Bangsa Shopping Centre. Yang Abah Itu try ni di Cawangan The Campus Ampang. Bukan calang-calang tau. Tengok ni, dia orang menang award Michelin. Tempat dia kan nampak eksklusif, mewah, macam style-style Bali. Nasi kuning ni kan Abah Itu suka lah. Dia very fragrance and aromatic. Siap ada daun kari kat dalam. Bebek goreng Bali, sambal balado. Boleh tahan besar kan? Lembutnya, dia rasa dia manis-manis sikit tu. Sambal dia merah punya dia, dia pedas tu rasa tau. Barbecue beef ribs, gulai lemak pedas, sedap ni, creamy milky, berlemak pedas, marinate selama 24 jam. Makan pula dengan Australian barbecue beef ribs. Patutlah lembut. Selain ayam goreng berempah, Abah Itu ambil ni yang saiz quarter tau. Dia rasa dia punya rempah tu serap ke dalam isi sekali. Ayam ni pun lembut. Tak sangka cincang asam kena lah. Tahu telur, tengok tu dah macam menara. Siap ada dia punya sarang-sarang telur. Dia bagi dengan sos kencur. Dalam ni lembut, telur garing dekat luar tu yang crispy. Coba aku ni kan bunyi lah fresh. Seolah macam baru kena petik tau. Winter asam boy. Daripada asam boy, dalam dia ada coconut, ada mint leaf lagi. Hi sir, we have some roll guys. Okey, roll gambar ikan kau dapat makan percuma. Maksimal RM500. Boleh weekdays Ya, weekdays dari pukul 3 sampai pukul 6. Kalau korang mencari masakan Malay Indo cuisine yang sedap, boleh datang ke The Dancing Fish.